Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Nama saya Nurdinus binti Muhammad Afendi dari Sekolah Kebahasaan Gunung Panjang. Hari ini kita akan membincangkan generasi fasi digital memacu gemilangan pendidikan. Generasi fasi digital belajar lebih cepat, lebih seronok. Pernah tak dengar perkataan fasi digital? Ia bermaksud kita pandai menggunakan teknologi seperti komputer, tablet dan telefon pintar untuk belajar dan bermain. Kawan-kawan semua adalah generasi fasi digital. Ini bermakna sejak kecil lagi adik-adik sudah terdedah kepada pelbagai gadget. Tahukah adik-adik, kepandaian ini sangat penting untuk masa depan pendidikan kita. Belajar jadi mudah dan seronok. Dengan menjadi fasi digital, kita boleh cari maklumat dengan pantas. Kalau tak faham sesuatu dalam buku, kita boleh terus cari di internet. Banyak video dan gambar yang boleh bantu kita faham dengan lebih baik. Selain itu, kawan-kawan, buat kerja sekolah lebih menarik. Kita boleh buat persembahan lebih cantik menggunakan komputer, lukis guna tablet atau cipta cerita digital. Belajar sambil bermain. Ada banyak permainan pendidikan yang boleh mengajar kita dalam mata pelajaran matematik, sains dan bahasa Inggeris dengan cara yang menyeronokkan. Kita semua boleh membantu pendidikan. Sebagai generasi fasi digital, adik-adik adalah hero-hero kecil yang boleh memacu gemilangan pendidikan. Macam mana? Gunakan teknologi dengan bijak. Pastikan kita guna gadget untuk belajar perkara yang baik dan berguna. Kongsi ilmu dengan kawan. Kalau kawan tidak tahu cara guna sesuatu aplikasi untuk belajar, kita boleh tolong ajarkan mereka. Tetapi ingat ya kawan-kawan, perlu berhati-hati menggunakan internet. Jangan mudah percaya dengan semua maklumat dan jangan kongsi maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali. Ingat ya, menjadi seorang fasi digital bukan sahaja tentang pandai menggunakan gadget, tetapi juga tentang menggunakannya untuk kebaikan dan menjadi pengalaman belajar kita lebih hebat. Seperti aplikasi yang telah disarankan oleh KPM, iaitu aplikasi Delima. Pelbagai perisian pelajaran yang boleh kita perolehi. Kawan-kawan sudah bersedia untuk jadi generasi yang cemerlang digital dalam pendidikan? Sekian dari saya, wartawan muda SKJP. Jumpa lagi. Bye.